guys, kembali lagi ke dalam channel saya, Lam Dayak Channel LDC. So pada pagi ini saya cuma nak berkongsi sedikit keadaan banjir di sekitar Jalan Oyak Menara ke Pekan Dalat. So inilah keadaan dia setakat jam 3.16 pagi. Jadi mana-mana kenderaan yang ingin melalui laluan ini, sama-samalah kita berhati guys, sebab besar kemungkinan kalau hujan berlanjutan laluan ini memang tidak dapat dilintasi mana-mana kenderaan, terutama kenderaan-kenderaan kecil dan rendah. Dan ini pula adalah lokasi kedua di mana laluan Menara ke Pekan Dalat yang dinaiki air. Di sini pun agak dalam guys, sekiranya hujan berlanjutan. Dan ini pula adalah lokasi ketiga sebelum sampai di skuter Dalat dengan Pekan Dalat. So di sini pun agak dalam guys kalau hujan berlanjutan. Ini adalah kenderaan-kenderaan orang kampung di mana di kawasan perumahan sudah dinaiki air. So itu saja guys untuk info di Jalan Pekan Dalat setakat ini.